Tuan-tuan dan puan-puan, saya merasakan bahawa ada sesuatu masa dan ketika dalam pergerakan mana-mana peradaban, mana-mana ketamadunan, mana-mana negara bangsa, kita mesti melakukan pengorbanan. Dan pengorbanan tersebut telah pun tiba lagi sekali. Pada 1 Mac 1946, seramai 200 orang Melayu daripada 41 persatuan telah bersetuju berkumpul di Kampung Baru, di Klub Sultan Sulaiman, Kongres Melayu seluruh tanah Melayu. Pada waktu dan ketika itu, orang Melayu merasakan bahawa mereka perlu mempertahankan raja-raja Melayu dan negara ini, negara bangsa ini daripada Malayan Union. Dan kemudian pada 1957, lagi sekali orang-orang Melayu telah bersetuju, walaupun bukan melalui pertempuran darah, bukan melalui peperangan, bukan melalui mengangkat senjata, akhirnya Malaysia, waktu itu tanah Melayu telah ditubuhkan kemerdekaan. Dan itulah yang Cikgu Bat nyatakan tentang kontrak sosial tersebut. Perkataan atau terma kontrak sosial ni, saudara, tuan-tuan dan puan-puan, tidak wujud secara khusus, secara spesifik, secara tuntas, secara persis, secara tepat di dalam perlembagaan negara kita. Tetapi kalau kita lihat kepada keseluruhan perlembagaan, dan perlembagaan negara kita ini, kita mesti baca secara menyeluruh. Kita tak boleh ambil satu fasal atau satu perkara, Haji. Kita kena ambil bersama-sama. Dan bila kita lihat keseluruhan perlembagaan negara tersebut, perlembagaan negara kita ada unsur-unsur kontrak sosial tersebut. Dan bagaimana kontrak sosial ini wujud? Kontrak sosial ini wujud, pertamanya, apabila kita melihat kepada beberapa fasal dan perkara dalam Perlembagaan Persekutuan. Pada 31 hari bulan 8 1957, apabila tanah Melayu dimerdekakan daripada penjajah, automatik lebih kurang 1 juta orang-orang yang sebenarnya bukan orang asal, bukan dari tanah Melayu, datang daripada China, datang daripada India, datang daripada pelbagai pelosok dunia ini untuk mencari rezeki, dibawa oleh British, dibawa oleh penjajah. Mereka telah mendapat kewarganegaraan, walaupun kemungkinan besar bukan semua daripada mereka lahir di tanah Melayu waktu itu. Tetapi apa syaratnya? Syaratnya ada timbal balik. Apa timbal balik dia? You berada di Malaya, you boleh duduk di sini, bekerja di sini, makan minum di sini, aman di sini, damai di sini, boleh bersekolah di sini, boleh dapat pendidikan di sini, boleh besarkan anak-anak semua di sini. Syaratnya orang-orang Melayu ada keistimewaan dia. Islam agama resmi persekutuan ini. Orang-orang kemudian itu, apabila Malaysia ditubuhkan, dapat nama Malaysia, orang-orang Sabah, Sarawak, orang asal pun ada keistimewaan dia berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Disitulah acuan tanah Melayu itu wujud. Disitulah acuan Malaysia itu wujud. Maknanya kita tidak ada masalah untuk menerima kaum-kaum lain. Kita tidak ada masalah untuk menerima rakan-rakan kita daripada bangsa-bangsa lain. Kita tidak ada masalah untuk tinggal di Malaysia ini dengan orang-orang yang mempunyai mungkin kepercayaan dan agama yang lain. Syaratnya apa? Kontrak sosial tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita merasakan sedikit demi sedikit keistimewaan itu mula dipersoalkan. Perkara 8, hak kesamarataan. Orang-orang yang merasakan bahawa perlembagaan negara ini, dia tidak ada kontrak sosialnya, tidak perlu bagi sedikit keistimewaan kepada orang-orang Melayu atau orang yang beragama Islam ini, merasakan bahawa semua pukul rata. Tak boleh macam tu. Sebab acuan negara kita, sijil lahir negara kita ada
dalam perlembagaan persekutuan tersebut. Dan perlembagaan persekutuan itulah yang penting untuk kita pegang. Dan bila kita pegang dan faham betul-betul perlembagaan persekutuan, insya-Allah negara ini akan berada di landasan yang betul. Perkara kedua, kenapa perlembagaan persekutuan itu penting? Perlembagaan persekutuan negara kita ini menjadi undang-undang paling asas. Dan perlembagaan persekutuan ini penting untuk semua orang tahu had mereka. Dan perlembagaan persekutuan ini penting supaya semua orang tahu apakah tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab rakyat, tanggungjawab ahli parlimen, tanggungjawab Perdana Menteri, tanggungjawab polis di Raja Malaysia, tanggungjawab kepada Ketua Setiausaha Negara, tanggungjawab kepada Peguam Negara, tanggungjawab oleh Ketua Hakim Negara, tanggungjawab oleh Perdana Menteri, tanggungjawab oleh Yang di-Pertuan Agong, tanggungjawab oleh Raja-Raja Melayu. Semua ini berada dalam perlembagaan persekutuan. Masalah dia bila bermula? Masalahnya bermula, Ustaz dan rakan-rakan, apabila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan perlembagaan. Macam mana contohnya, Tuan Peguam? Contoh. Kita bagi contoh. Mungkin tak berlaku dalam negara kita, tapi contohlah saya bagi. Tuan-tuan dan puan-puan jawab sendirilah sama ada ianya berlaku di negara kita ke tidak. Perdana Menteri yang menasihatkan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong untuk melantik kabinet, untuk melantik contohnya seorang timbalan Perdana Menteri, adalah Perdana Menteri akan beri nasihat, tuanku akan ikut perkenan nasihat tersebut dan jadilah seseorang itu sebagai timbalan Perdana Menteri. 47 kes DNAA. Kita bercakap benar. Dan rakyat kena faham kebenaran itu sakit. Sembilan 99 saksi beri keterangan. Dah dipanggil bela diri. Dah pun beri keterangan membela diri. Peguam negara dah teruskan kes. Masa Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, Tun Dr. Mahathir, kes berjalan. Masa Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kes berjalan. Masa Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri, kes berjalan. Masuk Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, yang anda semua di Pontian kasihi, dia nasihatkan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, lantiklah dia jadi timbalan Perdana Menteri 1. Kes masih berjalan. Maka pergilah timbalan Perdana Menteri ini ke mahkamah dengan outrider di depan. Turunlah timbalan Perdana Menteri ini masuk dalam mahkamah. Kes diteruskan oleh Peguam Negara. Peguam negara yang sama yang dakwa, peguam negara yang sama yang menghujahkan, peguam negara yang sama yang mendapatkan prima facie, peguam negara yang sama yang soal balas. Timbalan Perdana Menteri belum jadi timbalan Perdana Menteri waktu. Timbalan Perdana Menteri ni dia menghantar 4 surat. Surat ni dikenali sebagai representasi. Apa dalam surat tu? Jangan teruskan kes, alasan kita kukuh, kita tak melakukan kesalahan. Dia tulis macam-macam. Akhirnya, Tuan Haji, selepas 4 surat diutus, peguam negara yang nak teruskan kes, jabatan peguam negara yang menghujahkan kes, jabatan peguam negara yang telah mendapat prima facie, panggil bela diri, soal balas timbalan Perdana Menteri tersebut, dia hadir di mahkamah, bagi tahu kepada hakim, kita tak nak teruskan kes.
maka kita nak minta supaya dia dibebaskan tapi tidak dilepaskan. DNAA. DNAA bermaksud esok boleh dituduh kembali. Tunggu sekejap. Boleh dituduh kembali. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Maka berlakulah 30 ahli Parlimen UMNO berada dalam genggaman untuk mendapat sokongan. Ingat, 19 November 2022, PRU yang ke-15. Tak ada siapa yang menang majoriti. Ingat lagi tak? Masa atas pentas pilihan raya. No Bersatu, no Anwar, no DAP. Betul? Di pentas satu lagi, kita akan lawan rasuah. Kita akan lawan kleptokrasi. Kita akan pastikan negara ini mendapat kepimpinan yang bagus, yang baik, yang ada reformasi. Tapi demi kuasa, demi kerusi empuk di Putrajaya, itu semua dilupakan. Bagaimana dikaburi kita semua, tuan-tuan dan puan-puan? Ini titah tuanku. Unity Government, kerajaan perpaduan. Dari segi istilah dan pemahaman undang-undang, dalam satu kerajaan perpaduan atau unity government, dari segi prinsipal Westminster, kita ambil prinsipal di UK, tak ada pembangkang. Maknanya semua orang bekerja untuk rakyat. Itulah maksud kerajaan perpaduan. Maksudnya semua orang kena dapat peruntukan yang sama. Tapi di Malaysia ni memang pelik. Kenapa ianya pelik? Sebab kita tak berani. Dan minta maaf cakap, kita ikut aja apa orang kata. So itu antara perkara yang kenapa kita kena faham macam mana perlembagaan itu disalahgunakan. Nampak macam betul dia buat, tapi sebenarnya tak logik kalau kita fahamkan. Apa lagi janji dia? Tangkap Azam Baki. Kita nak bawa Azam Baki ke muka pengadilan. Kita nak heret dia. Wish, bukan saja berguling lah. Hampir semua parti politik waktu tu berguling. Hampir semua. Tangkap, 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 tangkap. Sampai sekarang bila nak tangkap ni? Dan Azam Baki, SPRM, digunakan sebagai alat. Ada ura-ura. Ada setengah ahli Parlimen UMNO nak tarik sokongan. Langkah itulah, langkah Dubai lah, langkah London lah. Semua langkah ada lah. Tapi tiba-tiba 170 juta. Dijumpai. Senyap. 7-8 hari senyap. Media masa pun keluarlah macam-macam gambar. 170 juta, duit banyak. Satu Malaysia berfikir ni, uish, oh banyak tu 170 juta. Orang dah start kira-kira. Kalau satu beg 1 juta, 170 beg. Contoh. Kan? Lepas tu 17 kilo ke 7 kilo emas. Jongkong emas. Kita pun, uish, takkan disimpan macam tu duit banyak. Senyap. Tak ada jawapan. Kemudian keluarlah berita. Kita menyokong penuh pentadbiran Perdana Menteri. Daripada orang yang sedang disiasat oleh SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah kita diperbodohkan. Kenapa kita diperbodohkan dengan begitu mudah? Sebab kita tak nak membaca. Sebab kita tak berani nak membaca. Dan sebab kita tak berani mempersoal. Saya sedang membaca satu buku, Voices of Protest. Ini tulisan Mat Salleh ni, 2007 penulisan dia. Mat Salleh ni 3 orang dia menulis, dia melihat pada perwatakan pemimpin-pemimpin hebat dunia. Dan pemimpin-pemimpin hebat dunia ini dalam satu proses untuk memartabatkan negara mereka, bangsa mereka, pegangan mereka, kaum mereka.
mereka akan bermula dengan satu titik. Dan titik itu adalah apabila mereka tidak ingin conform atau mereka tidak ingin mengikuti apa yang kerajaan cakap. Terutamanya apabila kerajaan mula menyatakan dan menghentikan suara pemikiran rakyat. Ini yang kerajaan sedang buat sekarang ini. Dia ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan ke arah satu haluan saja, tanpa membenarkan tuan-tuan dan puan-puan memfikir, membaca, pergi ke ceramah, masuk dalam TikTok, dengar live. Dan ini yang kita kena lakukan. Kita kena berani untuk melawan. Saya tak cakap mesti hari-hari melawan, tidak. Saya hanya nak tuan-tuan dan puan-puan melawan dengan cara macam ni. Kalau dengar apa yang Fahmi Fazil kata, jangan percaya dulu. Cek dengan sos lain. Kalau dengar apa yang Perdana Menteri cakap, jangan percaya langsung kalau boleh. Tapi kalau nak percaya, percayalah sikit-sikit dulu. Tapi cek balik dengan sosnya. Nepotisme, 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 nepotisme. Ke hulu ke hilir daripada dulu lagi. Tapi jelas sekarang, timbalan presiden binti presiden. Jelas. Jelas. Presiden parti ayahnya. Anak kepada ayah, timbalan presiden. Penasihat parti, isteri kepada presiden, ibu kepada timbalan presiden. Kalau ada mat sabu, dia akan cakap, Anwar tanya kepada Anwar, Anwar bagi tahu kepada Anwar, Anwar lulus kepada Anwar. Itu dululah Najib kepada Najib, Najib kepada Najib. Tapi sekarang dia pusing lah, tapi tak apalah. Abang Mat sedang menjadi Menteri Keterjaminan. Yang saya pun tak pasti jamin tak jamin, terjamin ke tidak, kita pun tak tahu. Tapi itu mungkin untuk kemudian hari.